Guys, saya recommend korang untuk tengok movie ni untuk belajar dan improve leadership korang. Salah satu movie dia adalah Remember the Titans, lakonan Denzel Washington. Cerita dia berkisahkan kisah benar seorang coach bernama Herman Boone. Ini biasalah zaman dulu mungkin ada masalah racism dan sebagainya kan. So, coach Herman Boone ni dia kulit gelap, termasuk yang menghadapi masalah racism ni. Dia menjadi coach American football yang bercampur kulit putih dan kulit hitam lah. So, cerita ni menunjukkan macam mana coach Herman Boone ni dapat menyatukan orang kulit putih dan kulit hitam ni. Sedangkan masing-masing punya bangsa ni bertelagah sesama sendiri. Tapi akhirnya dia bagi latihan, dia law enforcement. Akhirnya dapat satukan juga orang kulit putih dan kulit hitam ni. So dekat movie ni kita boleh belajar, selain daripada dia enforce power untuk bagi kulit hitam dan kulit putih ni bersatu, dia pun menerapkan nilai murni. Kenapa dia orang kena bersatu? Dia cerita kenapa korang kena bersatu, apa yang buatkan korang bersatu. Kalau korang bersatu ni korang akan lebih kuat. Jadi cerita ni korang boleh belajar untuk bagaimana kalau ada masalah. Contoh bawah naungan ada masalah bertelagah pasal racism ke ataupun apa-apa masalah, movie ni recommended untuk korang macam mana untuk bagi tim korang ni bersatu. Sebab leader yang baik, dia memahami bahawa team bring strength. Penyatuan ni membawa kepada kekuatan tim tu sendiri.